Selama 3 hari 2 malam dekat sini, tak ada lagi kena gigit nyamuk, monyet pun tak ada nampak. So ni adalah sambungan part 2. Kalau korang yang tengah survey campsite yang mana best, kat sinilah tempat yang tenang, aman, damai, dan pastinya korang akan dapat menikmati alam semula jadi yang betul-betul segar udara dia. Anak-anak pun bebas tau untuk bermain. Tengok ni, besan dengan besan, bukan main lagi pakai inai. Sepanjang bermalam dekat sini memang kita orang masak je tau, tak ada beli makanan dekat luar. Sebabnya tempat ni betul-betul dekat pedalaman, jadinya memang kita orang tak tahu kat mana kedai makan yang ada. Kalau korang plan nak datang dekat sini, korang siap-siap bawa barang-barang nak masak. Lepas tu kalau korang tak ada peralatan nak masak kan, korang boleh juga sewa dapur gas dengan tonggeng. Dan macam barang-barang Kak Jemla masak ni, semua peralatan kita orang bawa sendiri daripada rumah. Hari terakhir kita orang dekat sini, pagi-pagi kita orang masak nasi lemak. Cuaca pula dingin je dengan view kan sungai yang cantik, air pun bersih, dia punya sejuk. Sampai pace yang kita orang bawa daripada hari Khamis ni masih beku lagi tau. Lepas tu Kak Jemla nak bagi tahu dekat sini tak semua line phone ada. Line telefon yang boleh guna dekat sini Maxis, Digi, Celcom dengan Tuntok sahaja. Kak Jemla pakai line Tuntok, laju juga tau. Dan benda yang paling penting untuk perempuan, kena ada iron baju. Iron travel ni sangat memudahkan. So bila pergi mana-mana je wajib bawa. Lepas dah siap-siap nak balik ke Melaka, kita orang bergambar lah puas-puas. Korang nak tahu yang Kak Jemla stay ni dekat mana? Dekat Desa Lestari, Pos Kuala Lemu, Sungai Siput dekat Perak. Okay, bye. Assalamualaikum.